Hai, hari ini nak buat ayam goreng rempah mandi. Okey, ini bahan-bahannya. Ini ada ayam rempah ayam goreng berempah ya. Ini cili spicy. Ini lada sulah. Ini saya guna serbuk cili 1 sudu ya. Saya guna cukup rasa 1 sudu dan juga perasa ayam ya. Saya juga tambahkan seasoning barbecue ya. Okey, tambahkan air sedikit untuk buat kuah. Dikacau-kacau. Okey, tepung saya pakai tepung bistari ya. Ini kita akan salut ayam dan kita akan goreng ya. Okey, minyak dah panas, kita akan goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ayam goreng berempah Al-Heza kita dah siap ya. Ini resepi simple senang. Bye.